Kita bersiaran sekali lagi. Saya, Jazel, ingin mengacarakan tentang suatu panggilan yang saya baru dapat hari ini. Dan kita bersiaran di unit Berita TV 10 sebab studio kami masih dalam proses upgrade. Baru-baru ni, semua orang ingat ada seorang remaja menangis. Sampai saya kerana putus cinta di YouTube. Masih ingatkah lagi? Saya cintakan awak sampai saya mati. Dan dia pernah menjadi budak-budak kecil yang tak ada akal. Kita suka dia sangat-sangat tau. Sebab dia selalu bagi kita coklat. Dan kita sayang dia sampai kita mati tak. Sedapnya, sedapnya. Makan coklat ni. Saya cintakan awak. Ramai orang telah mengkritik keras dan memberikan komen-komen yang negatif. Saya baru mendapat panggilan sebentar tadi dan panggilan tersebut telah dirakam oleh saya sendiri. Sebab tu saya telah memilih bersiaran di unit Berita TV 10. Dengar apa yang dia rakam. Hello? Ya. Kami dah ni unit TV 10 ya. Saya kawan kepada Jazli nak laporkan memang dia dah gila sekarang ni. Mula-mula dia gila nak menangis, lepas tu gila rakam kamera. Sekarang ni dia dah masuk sendiri dalam hospital gila-gila popular. Weh, teruk dah keadaan dia. Kita orang akan melawat dia malam karang kalau okey lah. Sebab dia pun dah semakin gila sekarang ni. Oh, sorry lah. Lain kena kacau. Okey. Bye-bye. Nanti kita jumpa lagi lah. Okey. Assalamualaikum. Ya, saya baru merakamkan video tadi. Merakamkan rakaman suara tadi selepas saya makan tengah hari. Saya telah mengambil keputusan untuk secara live. Nampaknya kepada remaja yang kat luar tu, jangan tiru Jazli. Dia saya rasa sudah gila. Dan disebabkan dia tertubuhnya hospital gila popular. Ataupun dalam arti kata, memang dia gila populariti. Saya Jazel ingin menunjukkan kepada anda semua keadaan terkini Jazli. Harap semua layan dengan bingkisan saya hari ini. Air pasang malam suruh pukul 5. Iti bangun pagi Bila album pertama saya nak jadi pengguna, undi saya masuk. Saya cintakan awak sampai saya mati dah. Saya cintakan awak. Coklat ni sedap tak? Nak nyanyi. Air pasang malam surat pukul 5. Itih bangun pagi siram pokok bunga. Awak, saya cintakan awak tu. Saya cintakan awak. Nanti saya masuk YouTube nama saya Jazli. Saya memang suka berpunya pun. Diorang sibuk. Kenapa diorang sibuk kita? Apa sahaja diorang sibuk kita lah.
Kenapa ya mata ni nampak dia? Cucu. Aku tak best tadi bunyi ke mana? Kamera. Nama saya? Benda ku. Air basah surah pukul 5 iti bangun lagi siram pukul. Ini album saya. Album saya mahal tau. Saya dah rakam percuma satu beri dua. Ya. Begitulah sedutan bagaimana Jazli telah gila dengan bayang-bayang dia sendiri. Kami pihak TV10 berasa simpati dengan apa yang telah terjadi kepada Jazli. Kepada anda yang kat luar tu, tolonglah jangan mengutuk atau memberikan komen-komen yang negatif lagi pada channel Jazli. Saya tahu kalau anda seorang pelakon yang hebat, anda boleh datang uji bakat di TV10 kerana kami mencari pelakon seperti anda semua. Seperti biasa saya, Jazli, keadaan studio yang sangat panas sekarang ni, cuaca Malaysia yang sangat panas, dan berita-berita panas yang kami siarkan sekarang ni, saya akan terus memberikan informasi terkini kepada semua peminat-peminat Jazli. Sama-sama kita doakan, mudah-mudahan suatu hari nanti dia jumpa jalan keluar. Saya simpati dengan awak, Jazli. Saya cintakan awak. Sebab itulah saya rasa dia cuba untuk melafazkan apa yang dia rasa. Hati-hati dengan kamera, hati-hati dengan YouTube, dan hati-hati dengan apa yang telah direkam. Saya Jazli, paling comel pengacara anda, bersiaran dan akhiri siaran ini. Maaf kalau ada salah kata atau